Okey, customer ni dah cari 5 ke 6 kedai okey untuk pasang ni. Okey, customer ni cakap tadi. Okey, dia cakap semua tak nak buat. Okey, bagus bila kedai dia cakap dia tak nak buat. Dia tak nak ambil risiko. Okey, kemungkinan Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kat depan saya ni ada Y15. Saya berada di Puchong. Okey, saya pun tak tahu dekat taman apa ni. Okey, kita berada dekat apartmen Kepansapuri macam tu. So, customer ni panggil saya untuk pasang navigator. Okey, Q5S tak silap saya. Okey, customer ni dah cari 5 ke 6 kedai okey untuk pasang ni. Okey, customer ni cakap tadi. Okey, dia cakap semua tak nak buat. Okey, bagus bila kedai dia cakap dia tak nak buat. Dia tak nak ambil risiko. Okey, kemungkinan kedai tu tak ada kepakaran dan kemungkinan dia pernah pasang tapi ada masalah, customer marah-marah. Okey, dan yang ketiga, kalau dia pasang juga, kalau dia kata dia curi karen ke apa ke masalah pada tuan motor, pada motor dan tuan motor. Okey, itu paling bermasalah lah. Okey, so saya dekat Puchong ni untuk pasang navigator ni lah. Okey, so untuk navigator ni, pemasangan dia kalau dia ada 2 wire je sebenarnya. Okey, untuk navigator ni. Okey, kalau kata main sambung saja boleh, tapi untuk Y15 dia ada 2 fuse saja. Okey, kalau kita main sambung saja wire, kalau kata benda dia rosak, burn, fuse putus, salah satu fuse tu akan short. Dan Y15 dia hanya bergantung kepada 2 fuse. Kalau salah satu putus, tak hidup. Okey, dia kena dua-dua hidup, dua-dua okey, baru motor ni akan hidup Y15 ni. Okey, so nanti kita tengok selepas siap pemasangan navigator ni dekat Y15 V2 ni. Okey. Okey, so alhamdulillah kita dah pun siap pasang navigator dekat Y15 V2 ni. Okey, so untuk saya beritahu, yang ini bukan GPS tau. Banyak orang cakap nak pasang GPS dengan saya. Okey, GPS adalah GPS tracker untuk track motor kita dekat mana. Okey, dan untuk GPS tracker ni saya ada pasang yang dia boleh matikan motor melalui handphone saja. Okey, dan kita boleh check dekat mana kedudukan motor. Okey, so ini orang panggil navigator. Okey, ada yang navigator dan dashcam. Okey, so ini adalah navigator sahaja. Okey, so kita tengok fungsi dia macam mana. Bila kita on dan kunci, okey, skrin akan terus hidup. Okey, pemasangan dengan saya tak ada potong wayar, tak ada curi karen. Okey, so tadi saya dah terangkan dekat customer apa yang saya buat. Jadi bila kata ada short ke apa, tak ada masalah. Okey. Okey, okey, kalau nampak kita letak bracket ni tau, dekat sini. Okey, kalau ikutkan dia ada bagi satu bracket yang mudah. Okey, cantik je. Tak perlu macam besar-besar ni. Tapi alkisah dia untuk side mirror kiri kanan ni, tadi kita dah buat kiri, kita pergi kanan. Okey, untuk bracket skru ni dah loose. Jadi kalau nak pasang juga ni, kena cari skru yang panjang kiri kanan. Okey, dan nasib baik boleh ikat balik side mirror ni. Okey, so kalau customer nak pasang ni balik, kena cari satu skru panjang lah. Okey, ni baru cantik lagi kemas. Okey, untuk navigator ni, yang ni customer beli sendiri. Okey, so pemasangan dengan saya saja. Okey, so tadi saya ada nasihatkan customer, kalau ada apa-apa tinggal cabut ni, sorokkan dalam lubang ni. Okey, dan air tak akan masuk dekat sini. Jadi tak akan berlaku litar pintas lah. Kalau kata berlaku litar pintas pun, dia akan short untuk ni saja. Okey, dia tak ganggu motor tak akan mati lah. Itu paling utama lah. Okey, macam saya bagi tahu awal tadi, customer ni dah cari 4 ke 6 kedai yang nak pasang tapi tak ada yang berani nak pasang. Macam saya bagi tahu, ada setengah kedai dia tak nak ambil risiko, ada setengah kedai mungkin dia pernah pasang aksesori dan ada masalah, kena tiaw, kena ganti balik, so dia tak nak ambil risiko tu. Dan lagi satu, lebih baik dia tak nak lah, dia tak nak pasang. Dia bagi tahu awal dia tak nak pasang. Okey, sebab kalau dia pasang jahanam lagi. Jadi mana-mana payah. Okey, nak repair. Okey, so untuk navigator ni, dia tak ada dashcam. Okey, jadi dia ada CarPlay dan Android Auto. Okey, CarPlay macam kita tahulah untuk iPhone, Android Auto untuk handphone Android. Okey, tadi kita dah test dengan handphone customer. Handphone customer ni bukan benda ni masalah. Saya dah test dengan handphone saya sekali. Handphone saya boleh masuk, handphone customer tak boleh masuk. So saya suruh dia reset something, baru dia boleh connect balik dengan ni. Okey, so kita boleh tengok nanti map dan message masuk. Tadi customer tengok message daripada handphone saya masuk, WhatsApp saya. Dia boleh nampak lah. So benda ni tak ada masalah. Ni saya pengguna Y15. Okey, selama saya pasang kat motor gang, saya tak pernah pasang kat motor saya lah untuk navigator ni. Tapi hari ni bila saya tengok, bila Y15 ni pasang, jadi berminat nak pasang. Okey, cantik lah. Okey, dia punya space tu
Lepas tu wire ni kan, apa-apa kita boleh sorok terus. Okey. Macam saya bagi tahu untuk penjual, kebanyakan ni yang jual cakap kalau kata tak ada nak buat wiring, boleh pakai USB ke apa kan. Okey, itu dia punya marketing, dia nak jual barang dia. Okey, sebab tapi betul lah dia nak jual barang dia, boleh cocok pakai USB. Tapi kalau kata buat wiring ni lagi bagus lah, lagi bagus. Tapi kena buat yang cara betul, bukan main potong wire, main sambung sana sini. Okey, itu satu itu paling penting. Okey, so itu sahaja untuk navigator dekat Y15 ni. Okey, kepada anda luar sana yang berminat nak pasang apa-apa aksesori, boleh terus call atau WhatsApp saya dekat nombor yang tertera untuk pemasangan apa-apa aksesori, okey, dekat motor anda. Okey, ciao.